Orang kata kerana mulut badan binasa. Tapi aku, kerana mulutlah orang suka. Aku tak sangka hidup aku seindah ini sekarang. Sebab apa? Sebab mulut aku ni lah yang mendatangkan keyakinan tahap dewa padaku. Ha? Tadi kat sini. Ahmad, awak kenapa? Barang saya jatuh lah, Wak. Barang jatuh? Barang apa? Tadi kat sini. Kat Mangik. Ahmad, barang apa? Barangkali saya dah jatuh cinta dengan awak. Awak ni ada-ada je lah. Jom makan. Saya lapar. Tak apalah. Bye. Ahmad, tapi saya lapar ni. Jomlah. Saya dah kenyang. Saya terus kenyang bila saya pandang rupa awak. Assalamualaikum. Saya belanja. Ahmad, jomlah makan. Daripada mendatangkan kegelian, lama-lama hikmat aku ni mendatangkan kebanggaan dalam hati yang ada taman. Dan sekarang, aku dipanggil Mat Cia Cia.